Assalamualaikum. Hari ini kita bersama optometris Fazi daripada Haniza Optometri Kuala Pilah. Hari ini kita nak cerita sedikit tentang amblyopia atau dikenali sebagai mata malas. Kalau kita dengar, zaman sekarang banyak masalah perkembangan pada kanak-kanak. Contohnya macam masalah pembelajaran, masalah lambat bercakap, masalah sosial dan juga bantut. Kalau dari segi penglihatan, lebih ramai kanak-kanak sekarang dah ada rabun sejak kecil. Saya pernah dengar masalah rabun yang jadi punca mata malas. Jadi saya nak tanya optometris Fazi, apa itu mata malas? Mata juling ke atau mata mengantuk? Mata malas atau nama saintifiknya dikenali sebagai amblyopia merupakan satu kondisi di mana mata kita mengalami gangguan kabur akibat rabun yang tidak dirawat. Perkara ini berlaku kerana tiadanya pengesanan awal dan seterusnya menyebabkan mata dan otak kurang rangsangan untuk melihat. Seperti isu sekarang, kanak-kanak mengalami masalah speech delay kerana kurangnya komunikasi dua hala. Sebegitu juga dengan mata kita, di mana otak dan mata kita kurangnya rangsangan untuk melihat dengan jelas. Mata anak-anak yang sudah terlatih melihat kabur akan menyukarkan otak untuk memahami apa itu penglihatan jelas. Kesannya, apabila kita sudah memberi spek mata yang paling bagus dengan power yang paling tepat sekalipun, mata masih lagi melihat penglihatan itu sebagai kabur dan juga kabur. Oh, jadi macam mana kita nak kesan masalah mata malas ni ya? Mata malas ni boleh dikesan dengan pemeriksaan mata oleh optometris dan juga pengamal optik yang berdaftar. Ini kerana banyak checking yang perlu dilakukan sebelum memutuskan kondisi itu mata malas ataupun tidak. Mata juling tidak semestinya mata malas. Seandainya mata juling itu boleh melihat dengan jelas, maka ia bukanlah mata malas. Complicated juga ya? Jangan rasa complicated. Ibu bapa boleh bawa anak-anak untuk pemeriksaan mata